full action. Onion and leads the way. Kita bersama Zarid dan juga Mami. air clay art dia. Mami. Patutnya. Ni apa? Tomato. Ni Zarid dah imajinasinya. Ni apa, rumah? Kedai. Kedai. Cuba Mami translate. Mami kau pandai bahasa Rusia. Shut up pizza tu yang dekat menu dia dekat bilik. Kejap Mami tahu mana menu dia. Di sini ada menunya. Kata bang benar nampak. Shut up pizza. Abang Zarid kata shut up pizza sebab diam je, makan je. Cakap-cakap. Tak payah cakap apa-apa, makan je. Hei, banyak cakap. Apa dia? Nah, tak cakap pun tak boleh. Puji pun tak boleh. Apatah lagi mengeji. Kena ada putih. Ni apa? Kena ada diri. Tak tinggi sangat jadi kita buat macam kurus. Macam kurus. Oh, kerusi. Dia kata ni paper. Dia kata ni paper Panik Petang tak naik lah. Apa macam meja je. Ni apa? Ni apa-apa? Sampah. Tak sampah. Ni apa? Sebab tak senang. Bagus. Tak bersih. At least Mami tak rasa membazir lah untuk membeli tu. Awak nak clay? Nak clay kena RM2. Tadi tu ada banyak air tu. Amboi belagaknya ada duit. Ada tu perantara. Nenek ada terik. Nenek ada. Nek itu nenek punya pasal. Nenek punya duit. Mami cakap awak punya duit. Kalau tak salah dah habislah awak punya tu. Okay. Ambil. Ini namanya patung voodoo. Siapa yang buat salah, siapa yang menyakiti hati Zarid akan diseksa. Itu voodoo. Macam ni ya ada tekster. Tekster. 50 orang dan Scary-nya. Beli apa? Oh, si ikan sakabamba badus badus. I dah order lah. Apa? Dia sebenarnya adalah seorang Cinderella Mami. yang didera oleh mak tiri dia iaitu Mami. Kesiannya dia. Mami ingat dia daripada putera tu ke? Kesiannya kena dera. Sebabkan you lelaki, you bukan Cinderella lah. You paksa rela. You dipaksa dan you terpaksa merelakan untuk lap balik kesan glue yang you buat tu. Lepas tu I cakap alas. Patutlah Mami tengok apa hitam tu. Apa tak? I tepeng. I drink it. Kita akan tengok hasil dia nanti. Ada part 2 pula. Patu, tak ada patu. Patu. Bye-bye. Tu Pak Su. Lain.